Hai, saya Hani. Ini adalah video pertama saya. Saya nak tunjuk cara-cara buat kek pisang moist. Okey, ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama, ini adalah bahan A, okey. Gula kastor atau gula halus. Yang kedua, kita ada gula perang. Bukan gula perang halus tau, gula perang kasar. Telur 4 biji. Kemudian kita ada minyak masak. Okey, minyak masak ni penting, jangan tak ada. Kemudian kita ada esen vanila ataupun vanilla creamer. Okey, ini adalah bahan B. Bahan B adalah pisang. Sebenarnya tak kisah nak guna pisang apa. Saya tak ingat saya guna pisang apa ni. Dia membuatkan kek saya jadi cerah sedikit. Okey, ini bahan yang ketiga. Kita ada tepung gandum. Hani guna tepung gandum biasa je. Kemudian kita ada bikarbonat soda. Kemudian kita ada tepung penaik, baking powder, garam halus. Okey, ini adalah option. Option maksudnya terpulang nak letak ke tak nak. Tak letak pun sedap. Sebab resepi Hani ni memang makan tanpa bubur benda-benda ni pun memang sedap. Tu ada chocolate coin, ada chocolate chip dan ini adalah tambahan pisang. Hani nak letak dekat atas. Okey, jom kita start. Mula-mula kita masukkan gula kastor, kemudian kita masukkan gula perang. Kita masuk ikut sukatan tadi tau, jangan tambah-tambah. Nanti Hani letak berapa sukatan dia. Okey, telur 4 biji tadi masukkan dulu. Bahan A dan B dan C tu lah berbeza tau. Okey, minyak masuk. Lepas tu baru kita blend tau. Blend pun kita jangan laju, kita santai-santai. Okey, nanti tengok cara dia. Okey, ni dia kita letak. Sebenarnya tak kisah nak guna mixer apa, guna hand mixer pun boleh, stand mixer macam ni pun boleh. Jadi senang lah sikit, maksudnya tak lenguh tangan lah. Okey, kita mix dia sampai gula betul-betul hancur tau. Kalau gula tak hancur, kita punya kek tu tak boleh nak kembang. Salah satu kek tu naik adalah gula hancur. Kalau gula tak hancur, kek akan mendap. Bila mendap tak cantik lah kan. Okay, so kita tengoklah, enjoy je lah ya. Okay, masuk bahan, kemudian dah blend tu ikut cara Hani masuk bahan tu macam mana. Maksudnya ikut step by step lah cara yang Hani tunjuk ni. Okay, eyeshadow itu guna dah. Dan dia kita paling takut sekali ialah kita akan dapat jalan kebaikan yang baik. Kita dewasa di sini. Sebab tu ada di kalangan para ulama kita ingat pandangan Al-Imam Syaukani atau tafsir yang dia kata manusia ini akan dibuat 3 perkara. Pertama, bila hatinya kotor. Bila kedua, hatinya mati. Bila hatinya sakit. Bila kotor, tak bisa dalam agama, buruk keadaan. Bila hati dah mati, hancur situasi. Bila hati dah sakit, rosak situasi. Bila ketiga ni ada, maka itulah kenyataan pada kita. Hari ini tuan-tuan sekalian, kita bila hati dah rosak, hati dah sakit dan mati, maka timbulah minum berapa beriman berta'at wal-la'an wal-syurga. Kalau beriman tidak jenis caci maki, tak jenis kata mereka. Sebab itu sebab yang dia jadi ini dia paling takut. Mudah-mudahan masyarakat Allah Subhanahu wa ta'ala itulah hakikat yang sebenarnya tentang hati yang perlu kita usah dan kita binakan. Kita berpindah kepada Fatimah ya. Kalau berforum dengan Dr. Fatimah ni saya suka bagaimana kalau kita melihat masalah isu-isu semasa sekarang ni, peruntuhan rumah tangga, perceraian, hubungan suami dan isteri, hubungan anak-anak dengan ibu ayah, ayah dengan anak-anak kan. Adakah itu tanda bahawa hati kita tidak
Okey, kat sini sebenarnya ada berlaku satu kesilapan yang Hani buat. Yang korang jangan ikut lah sebab nanti tak cantik. Jangan tuang coklat chip tu dalam tu macam tu blender. Maksudnya jangan tuang, blend sekali. Nanti tak cantik. Okay. So korang tengok nanti Hani tuang, nampak banyak kan, nanti bila dah masak dia jadi tak cantik. Sepatutnya kena tabur ke atas macam sebelum ni Hani buat. Ini adalah resepi ni Hani buat khas untuk korang belajar dan tengok macam mana cara Hani buat. Tapi memang kalau korang ikut resepi Hani memang jadi cantik. Okay, so itu adalah loyang 8 inci. Loyang 8 inci, tinggi 2.5 cm rasanya. Okey, itu adalah butter loyang. Butter loyang ni nanti Hani tunjuk resepi yang sangat best. Kalau korang guna ni, confirm kek korang tak lekat kat loyang. Tak payah pakai kertas loyang ataupun lapik-lapik untuk korang keluarkan kek korang tu. Tengok cara dia. Bahan-bahan dia pun senang je, tapi dia boleh tahan 6 bulan di suhu bilik. Maksudnya tak payah letak dalam peti ais lah. Okay, so, korang sapu-sapu je macam tu. Cara dia lah. Okay, kan tadi Hani cakap dia tahan 6 bulan. Maksudnya korang selagi tak ubah bau atau rasa, benda tu memang dia akan elok, tahan 6 bulan. Kalau korang ni korang boleh cari dekat tu TikTok, ramai jual. Tapi kalau korang nak resepi ni, Mami boleh ajar. Allah, Mami dah pula. Bukan Mami, Hani. Boleh Hani ajar macam mana resepi dia. Korang boleh komen dekat bawah untuk minta resepi. Nanti Hani buat video. Okay, bila korang dah siap, korang kena pastikan setiap ruang loyang tu kena bubuh tau. Sebab nanti kalau korang tak bubuh, kek akan tak boleh nak keluar. Tapi jangan banyak. Maksudnya setiap inci loyang tu korang kena letak. Maksudnya penuhkan semua, jangan ada ruang kosong. Okey, kemudian kacau-kacau sikit dan tuang. Senang je. Tuang semua, nampak tu. Nampak. Tapi warna dia agak cerah sikit lah. Hani tersalah guna pisang. Nanti Hani tulis guna pisang apa yang cantik. Dia kek pisang ni kalau lagi gelap warnanya, urat dia tu lagi nampak cantik lah kek pisang. Memang gelap-gelap sikit. Kalau cerah dia macam tak menarik. Tapi kali ni kek pisang Hani agak cerah sedikit. Tapi kalau korang guna resepi ni confirm jadi. Cuma korang kena cari pisang yang sesuai lah. Nanti Hani letak kat caption bawah pisang apa yang sesuai. Korang kena cari urat-urat yang tebal sikit, hitam-hitam sikit. Okay, sebelum nak letak benda-benda kat atas tu, korang kena hentak dulu supaya apa yang letak di atas tu tak tenggelam. Hentak bagi padat. Sepatutnya coklat chip yang dituang kat dalam tu kena tabur kat atas baru cantik. Baru nampak cantik. Okay. Kemudian Hani susun pisang-pisang. Sepatutnya tak payah letak pisang ni. Ni option sebenarnya. Salah. Resepi ni tak payah letak pisang sebab dia agak manis sedikit je. Garan Hani letak, Hani potong tadi 2 pisang. Tu pun tak bubuh penuh. Kalau bubuh penuh, dia agak manis lah kek ni. Sebenarnya yang menyebabkan kek pisang Hani ni manis adalah pisang tu sendiri. Resepi yang sebelum ni guna pisang tak ingat lah, nanti Hani update kan. Okay, kemudian korang panaskan suhu oven 160 selama 70 minit, 1 jam 10 minit. Korang panaskan dulu, kemudian dalam 5 minit baru masuk. Okay, so tu dah siap dah. Nampak dia agak cerah sikit, tak syok lah tengok. Tapi tak apalah, resepi ni Hani nak share juga. Mana tahu korang boleh buat kat rumah, makan-makan untuk minum petang, untuk berniaga. So resepi ni lah Hani buat untuk jual, cari rezeki juga. Cucu-cucu tengok dah masak dah. Dia moist-moist sikit. Hani suka moist-moist. Rasa dia sedap sangat sebab dia macam nak makan kek tu dia macam lembut-lembut, juicy-juicy, moist-moist gitu. Okay, so tengok Hani bawa keluar. Okay, korang tengok keajaiban
butter loyang tu. Tak payah guna lapik loyang, dah boleh terbalikkan tanpa melekat dekat loyang. Sangat power, okey. Korang boleh tengok, okey. Korang nampak honey letak dekat atas. Sebelum nak terbalikkan tu, korang letak dekat atas jaring-jaring, kemudian lapik kat bawah supaya korang keluarkan tu jadi cantik sangat. Okey, kejap. Tengok magic. Menggunakan butter loyang tu. Butter loyang tu memang best tau. Hani pun belajar juga. Tapi kalau korang nak resepi, korang boleh komen kat bawah cara dia. Ataupun korang tanya, Hani, saya nak resepi butter loyang. Okey, wah. Nampak melekat tak? Tak melekat, kau cantik gila. Tapi coklat chip tu jatuh dekat bawah. Silap. Okey, korang jangan ikut macam ni. Korang tabur kat bawah, dekat atas. Jangan tabur ataupun gaul sekali dalam dalam mixer tu. Dia akan jadi macam ni, tak cantik. Tak lawa kan. So okay, ni Hani terbalikkan. Sangat cantik ya. Tapi tu agak cerah sedikit kerana Hani punya pisang tu dia putih, dia tak warna gelap. Bila dia sibuk lah. Bila letak kat bawah, dekat bawah, dekat luar pun dia masih cerah lagi. Sibuk lah Manda ni. Okay, nampak cantik kan atas tu. Bila kita tabur kat atas, dia tak tenggelam bawah. So nampak cantik lah. Sepatutnya coklat chip tu kena letak kat atas. Tengok, sibuk je apa Mami cakap. Aduh, Mami. Mami. Sekejap, Mami nak buat video ni kejap. Ini kek pisang yang kali keberapa tak tahu, tapi Hani buat memang nak untuk video, nak tunjuk kat korang cara dan resepi kek pisang, resepi Hani. So ini adalah potong. Ni potong berapa tak tahu lah, 24 kot. Macam ni lah cara Hani buat kek pisang. Tapi selalunya ramai orang tempah tak berubah apa-apa. Diorang suka kosong-kosong. So diorang suka kosong, maksudnya tak ada tabur-tabur kat atas. Diorang selalu suka bubur coklat pine kat atas tu je. Ni Hani saja gatal bubur macam-macam, tapi nampak pelik. So korang boleh try. Korang kalau suka video Hani ni, korang jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bagi tahu kat kawan-kawan yang Hani ada channel YouTube baking. So dalam channel ni bukanlah hanya baking saja. Maybe Hani akan buat vlog ataupun beli-beli barang ke, ataupun share cara-cara ataupun macam mana cara-cara untuk bagi ni tak lekat ke. Banyak sebab Hani ada resepi kek batik, ada yang Hani olah sendiri dan buat sendiri, dan resepi tu Hani dah jual banyak sangat dan lekat di hati customer. Okay, yang paling ramai orang suka Hani punya kek coklat moist dan kek batik lah. Itu memang best seller lah. Kalau Hani jual memang selalu habis. So kalau korang suka ataupun berminat ataupun nak request apa yang korang suka, maksudnya macam resipi kek batik ke, resipi kek sponge. Kek sponge tu pun best juga. Ramai juga orang suka sebab modal dia murah tapi sedap. So Hani akan ajar kek sponge tu asas dia je. Nanti korang pandai-pandai lah olah. So okay, tu je lah. Korang boleh tengok, nampak tu kek pisang dia sangat sedap ya. Moist gitu. Tak juga.
Jadinya sampai di sini saja kita kali ini dalam video resepi kek pisang by Hani Molek Baking. Bye. Love you.